kita kan alif sampai wassalamu habis. Jadi kita faham kita nak ke arah mana ya. Jadi insya-Allah saya nak ambil kes ni, saya nak jalani kes ni dengan etikat kita tu kamu boleh sembuh semula dengan syarat kamu dah sembuh, kamu tak boleh buat kerja-kerja maksiat, kerja-kerja yang tak baik, tinggalkan semua. Boleh kamu langgar nanti jadi lebih teruk lagi. Jangan main-main dengan al-hikmah, dengan ilmu al-hikmah ini. Ya, jadi saya ambil, saya puasakan, saya buatkan benda semua. Cuma saya maklumkan maharnya dulu. Maharnya untuk saya nak buat ni dan juga apa yang kamu kena buat. Kamu kena minum air daun ceri yang kamu rebus sendiri ataupun kamu nak ambil ke saya punya kat sini pun boleh. Dah siap lah rebus. Dah siap lah. Dah siap lah. Okey. Ini akan berlanjut sekitar insya-Allah mungkin pergi ke 5 bulan, 4 bulan macam tu lah. Seminggu beli 3-4 bulan tu akan kita mudah nampak perbezaan ni. Ya, pasti ada kos masa dan wang ringgit yang yang terjadi kat sini. Abang jangan banyak-banyak gerak bang, boleh? Memang aku report kamu ke tanggang. Dia dulu surutkan ni sebab banyak pesakit saya memang tak 100%. Abang tak, okey soalan saya lagi. Abang kencing okey. Memang kita Kencing okey, cuma nak pergi kencing dah masalah. Dia macam ni. Pakai botol? Ha? Pakai botol je bang. Tak boleh. Dia tak boleh. Tak keluar. Tak keluar anunya. Pakai botol sebab Ini- senang pakai tisu basah. Sebab lelaki ni bukan macam perempuan bang. Perempuan susah sikit ada Tak ada. cicir-cicir. Soalan saya tu bukan susah tu. Soalan saya, abang boleh kencing tak? Boleh. Normal lah, tak ada Normal. hambatan. Okey. Hmm. Kencing itu adalah jalannya keluar Ni penyakit benda ni. ni berak kencing. Kalau daripada segi non medis, ini gangguan ini memang gangguan sihir. Gangguan sihir yang kenanya kamu. Targetnya bukan kamu, mungkin keluarga lain. Keluarga Kenanya ke lain. kamu. Macam tu. Tak kisahlah. Jadi ini rawatan berjumpa saya hari ini. Kita buat di sini. Nanti saya kena ke rumah kamu. Nak tengok. Saya kena datang ke bilik kamu. Saya ke bilik kamu, jangan kacau saya, tutup lampu, saya duduk sana diam-diam seorang-seorang. Di situ kamu, nanti kamu akan dilapik macam plastik yang juga kan tu. Kamu baring atas katil awak, tutup bilik tu. Jangan dianukan, jangan Nanti dibuka. dah badan Kakak perawatan. ziarah dia besok lepas zuhur ke baru kamu tak tengok. Sebab saya macam saya ni macam dah berbulan-bulan dah tak masuk bilik. Dia tak tidur bilik dah. Tak Di boleh luar dah. rumah lah. Dia tak boleh duduk atas katil. Dia tak boleh. Dia tidur duduk. Bawah. Dia tidur atas kursi. Itu. Kursi sofa. Sofa macam tu bang Sebab kalau baring Sofa besar. tak boleh nafas. Sebab kalau Dia baring nak tu. masuk ke kereta pun mengah. Baik. Kita tak apa kita diskusi. Sebab saya nak kenakan media tu ke tubuh dia. Itu saja. Jadi kalau tak boleh, Bulan buka lah saya tak dah tak ada live dah. Susah nafas dah. jadi Boleh kalau buka tak boleh, abang duduk atas kursi macam tu. Tak apalah, letak atas kursi je lah. Ya. Letak Dia atas kursi je. dia tak boleh duduk dalam bilik. Maksudnya letak plastik-plastik ni, letak atas sofa tu, abang duduk kan, duduk kan, Sekolah. kaki abang letak macam tu. Atas. Abang letak je. Yang penting tu, benda tu melekat dengan doa tadi. Yang saya siapkan ni. Jadi setahun lah jadi macam ni. Tu dia awalnya setahun lah. Dia macam tu kira awalnya setahun lah. Setahun start mula nak sekolah balik, saya bawa balik sekolah. Asal dia bawa balik sekolah lagi. Tak muat dah. Tahun lepas dah tak muat dah van tu. Awal tahun lepas dia nak start masuk. Makin besar ya kak. Ah. Ya. Dia Tak boleh tutup ni. Tak boleh tutup, Pintu tak boleh. tak boleh tutup. tak boleh rapat. Macam buka lah benda tu. Ya. Yang Mula-mula- pelitnya doktor tak nak tahan tu. Mula-mulanya kecil. Yang boleh Doktor pun dia dari doktor lain pun Dia- tak nak ditahan pula. Tak ada jalan. Dia pun nak bagi ubat apa dan apa. Antibiotik pun tak jalan. Tak ada susuk pun Cuma tak dia masuk. orang dah cakap, orang cakap apa sterilitis penyakit kulit lah. Ya macam tu macam Abang ada doktor saran ke tak? Cari apa ustaz. Tak ada. Tak, sekarang doktor ni suruh pergi hospital lagi, pergi klinik KK balik dia kata. Dia suruh habiskan ni, suruh pergi KK pula lagi. ambil ubat antibiotik tu. Habis tak, dia dah dia dah sarankan pergi. Kursi roda pun susah ya kak. Tak ada saiz lah. Susah lah. Saya tu pergi hospital pun suruh dia bawa katil. Ya Keluar. katil tolak katil. Apalah yang paling Boleh cabut yang bawah tu. yang paling penting nak sembuhkan dulu kulit jadi cantik. Nanti baru kita radang sendi semua tu mula membaik.